Musim cuti atau balik kampung lama-lama memang tak tenang bila rumah kosong dan tak ada orang jaga. Lagi-lagi sekarang ni macam-macam kes berlaku dekat kawasan rumah. Sebab tu aku pasang CCTV 3 kamera ni dekat rumah. Bagi aku memang puas hati sebab view dia luas dan boleh monitor kawasan rumah terus dari phone je. CCTV ni boleh detect setiap pergerakan dekat sekeliling kawasan. Orang lalu, kereta bergerak, semua dia boleh detect. Kamera bulat besar dekat tengah tu siap boleh auto ikut pergerakan kita. Aku gerak ke kiri, dia ikut kiri. Bila gerak ke kanan, dia akan ikut ke kanan. Kamera tengah ni boleh pusing sampai 270 degree. Jadi memang senang nak monitor dekat setiap kawasan. Dua kamera dekat kiri dan kanan pula boleh adjust manual ikut view yang korang nak. Waktu malam pun memang clear sebab CCTV ni siap ada lampu yang terang. Korang boleh setting lampu tu auto menyala bila ada pergerakan ataupun kontrol manual secara sendiri. Yang bestnya, CCTV ni siap ada app sendiri lagi. Dalam app tu ada macam-macam function macam motion tracking, alarm, light control, image setting dan banyak lagi benda yang korang boleh adjust terus melalui phone. Nak kawal kamera tengah secara manual pun boleh. Pusing kiri, kanan atau tengok mana-mana kawasan pun mudah. View dekat phone pun memang puas hati sebab dia bagi 3 paparan kamera sekali dan kualiti video nampak clear serta HD. CCTV ni ada 2 jenis, satu guna SIM card dan satu lagi guna Wi-Fi. Macam aku guna yang Wi-Fi punya sebab lebih mudah sambung dekat rumah. Harga pun tengah murah sekarang ni, seller bagi. Check je terus detail dan harga dekat beg kuning bawah video ni sekarang. Jangan lupa tengok sekali ada voucher atau tak sebelum check out.